Macam mana kopi ni boleh tiba-tiba muncul bila dilalukan atas pasir? Kalau korang nak tahu, inilah Turkish Sand Coffee. Sebenarnya tak ada apa yang pelik pun. Cuma kalau yang first time tengok cara kopi ni dimasak, mungkin akan pelik. Kopi ni dimasak dalam cerik khas yang dipanggil jezve. Bawah pasir tu pula ada dapur yang dinyalakan api di bawahnya. Tapi apa tujuan pasir tu digunakan? Pasir tersebut berfungsi untuk sebarkan haba secara sekata dari semua arah. Tak macam api biasa yang panas di satu tempat saja. Bila dipanaskan perlahan-lahan, air dan serbuk kopi mula mendidih dengan lembut. Dari situ, buih pekat terbentuk tanpa kopi hangus atau melimpah. Korang kalau jumpa kopi ni wajib try sebab kopi ni bukan macam kopi biasa. Ia pernah diiktiraf UNESCO sebagai kopi warisan budaya pada 2013. Follow dan like untuk lebih banyak video menarik.